Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak kongsikan salah satu juadah yang selalu disediakan di musim-musim perayaan, iaitu rendang. Untuk kali ini, jom kita buat rendang daging Palembang yang Ayung pelajari dari seorang sahabat. Resepinya amat mudah sekali, tetapi rasanya begitu sedap dan amat sesuai dijadikan hidangan di pagi Aidilfitri. Rasanya yang sedikit pedas, manis, amat sesuai dimakan dengan ketupat, lemang dan nasi empik. Mahu pun pulut. Jom kita mula buat. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 kilogram daging yang telah dipotong kecil dan siap dibersihkan, cili padi secukupnya, anggaran lebih kurang 15 tangkai cili kering yang telah direndam dan dituskan, 2 biji bawang besar, 3 tangkai daun kari, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, kecap soya manis, gula perang, sedikit serbuk perasa kalau suka, garam secukupnya, 1 kotak santan kelapa, kristik kelapa anggaran 6 sudu makan. Mula-mula kita perap daging dengan 1 kap cawan kecap soya manis, gaul rata supaya kecap meliputi seluruhan daging. Bawang besar, Ayung hiris nipis. Bawang putih juga hiris nipis. Halia, Ayung hiris nipis juga. Cili kering dan cili padi dikisar halus dengan air secukupnya. Ini terpulang pada selera masing-masing. Kalau tak nak pedas, letak sedikit saja cili padi. Tapi Ayung, biasalah Ayung suka pedas. Kisar sehingga halus semua bahan. Mula-mula kita tumis bawang putih, halia dan separuh daripada bawang merah yang kita potong tadi sehingga wangi dan naik bau. Kita kacau rata. Apabila naik bau, kita boleh masukkan cili kisar.
Kacau rata. Pastikan cili kita benar-benar garing. Apabila cili telah pecah minyak, kita boleh masukkan daging yang kita berap tadi dan gaul rata. Tutup kuali dan masak dengan api sederhana sehingga daging betul-betul empuk. Nampaknya daging kita telah mulai empuk. Kita boleh masukkan santan. Di sini ayah gunakan 1 kotak santan. Kita gaul rata. Masukkan kerisik dalam anggaran 6 sudu makan. Kemudian gaul rata. Kemudian boleh masukkan garam, gula dan serbuk perasa. Kita perisakan ikut cita rasa masing-masing. Tapi garam tak perlu masuk terlalu banyak sebab kita dah gunakan kicap soya. Dan kemudian kita boleh masukkan lebihan potongan bawang merah tadi. Dan juga masukkan daun kari.
Keringkan seketika supaya kuah sedikit kering dan juga masakkan sebati. Alhamdulillah, nampaknya dah siap rendang Palembang kita. Siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba ya kawan. Terima kasih kerana sudi menonton. Dan Ayah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua sahabat-sahabat yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.